Tapi kalau kering kau tengok lah, memang best jalan dia. Memang relax kan. Ini kalau hujan renyai-renyai ni, oh memang best dia. Orang layan kat sini. Memang ramai dah yang apa, orang kata yang tumpas kat sini. Nampak jalan biasa je. Dalam kamera ni lagi dah apa rasa lagi biasa. Nampak ni. Bila dah sampai kat sini kan, nak sampai dekat Arena tu dah tak lama lah. Dalam 15-20 minit lagi sampai lah dekat Arena Bukit Echeng. Okay guys, aku rasa sampai sini lah video aku. Sebab sekejap lagi aku nak ambil video untuk Rumah Merah. Okay, apa kata, nak cuba-cuba buat video untuk Rumah Merah. Okay, kalau kau nak tengok sambungan cerita, bukan, kalau kau nak tengok sambungan perjalanan dia, kau boleh pergi dekat Rumah Merah lah kan. Okay, terima kasih.